Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ini saya nak tunjukkan cara macam mana nak check dalam device, sebagai contoh device fingerprint atau face, siapa yang ada kat dalam device tu. So untuk tengok benda tu, kita kena pergi dekat person. So tak kisahlah kat attendant ke, kat access control ke, dua-dua ada person. So kita boleh, benda dia sama, klik je kat sini. Bila klik je dekat sini, dia akan keluar interface, sekejap, interface yang macam ni. Okay, so pergi dekat ni, person management, klik extract. Okay, extract. Untuk video kali ni kita ada dua, in dengan out. So kita nak tengok siapa yang ada dalam face ini. Kita klik OK, highlight dan klik OK. So dia akan search dalam device tu. So dalam device face ini, tengok ada 33 orang user. Ni dia punya nama lah, kita boleh tengok siapa. Okay, kena buka. Alright, kalau tak nak apa, ni untuk check je. Kalau tak nak export ke apa, cancel. So kita nak tengok pula siapa yang ada dekat face out. Klik ni, klik OK, kosong. So maknanya dalam face out ni tak ada orang lagi yang boleh akses. Untuk face ini ada 30 orang something lah tadi. Okay, itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.